Ramai ibu bapa yang mula risau berkaitan dengan kos pendidikan anak yang makin lama makin mahal. Hari ini kos nak hantar anak ke universiti purata boleh mencecah puluhan ribu ringgit. 10 hingga ke 15 tahun akan datang, nilai yang mungkin berganda. Salah satu cara bijak untuk sediakan dana pendidikan anak-anak adalah dengan simpan emas. Kenapa emas? Pertama, nilai yang kali inflasi. Kalau kos belajar meningkat, harga emas pun akan meningkat. Kerana ia juga adalah aset seperti rumah. Kedua, emas disiplinkan kita untuk menyimpan. Susah kalau kita nak terusik berbanding duit tunai dalam akaun bank. Ketiga, 50 gram emas pada hari ini bernilai lebih RM35,000 Malaysia. Dalam 10 ke 15 tahun akan datang, nilainya menjadi jauh lebih tinggi. Cukup untuk tampung jualan pengajian anak-anak. Bayangkan tuan-puan masuk universiti, tuan-puan boleh serahkan, hadiahkan RM50,000 emas ini. Ini bukan saja bekalan kewangan, tapi bukti kasih sayang dan pengorbanan tuan-puan yang menyimpan sejak awal. Jadi kalau tuan-puan nak sediakan masa depan untuk anak-anak, mulakan pada hari ini. Untuk memiliki aset emas sekarang ini tak perlu tunggu duit banyak. Kini Babigo sudah menyediakan akaun simpanan emas untuk anak-anak iaitu akaun emas junior. Tuan-puan boleh menabung emas sedikit demi sedikit dan minimum pembelian emas adalah RM100 sahaja. Ini bersama dengan 0.14 gram emas. Hasil ekosistem menabung emas setiap bulan, insya-Allah 50 gram emas yang pertama pasti akan dapat. Jadi bagi tuan-puan nak dapatkan 50 gram emas yang pertama, tuan boleh saja hubungi saya. InsyaAllah saya akan bimbing anda sebaik-baiknya. Ingat, jangan tukar buat simpan sampai kita kaya.